Oh, dia tak abang jawab pantun saya? Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama. Sempena cabutan undi Pesta Pantun Hawana DBP 2026, kita nak tengok peserta-peserta ni boleh ke tak berpantun secara spontan. Jom ikut saya. Bang, peserta dia bernama kan? Ya. Okey bang, kalau betul abang dah bersedia, sambung pantun saya. Pagi hari menanam jagung, hari esok kita berkebun. Hari ini kita berkampung, hari esok kita berpantun. Wow, calon juara. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong ajarkan. Bang. Abang peserta untuk Pesta Pantun kan? Dari media mana bang? Saya dari TV3. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang orang belum kebayar, takut nanti maut menanti. Bayar hutang. Kesemua peserta ini adalah terdiri daripada pengamal media dan menariknya, mereka bukan sahaja mempamerkan kebolehan berpantun tetapi berpeluang menggayakan busana tradisional Melayu. Menurut pengarah projek Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, Muhammad Syukri Ishak, Pesta Pantun itu akan berlangsung pada 9 Mei dengan penyertaan 8 pasukan. Tema pantun kali ini bertemakan kewartawanan dan teknologi, dan kita harapkan pemantun mengungkapkan maksud yang lebih baik lagi dalam melihat cabaran kewartawanan dan juga penggunaan teknologi, termasuk penggunaan AI dalam kewartawanan. Azimin Daud telah dilantik sebagai ketua juri, manakala juru pantun adalah Ahmad Fetri Yahya yang terkenal dengan bahasa puitis meruntun jiwa. Banyak candi perkara candi ada di Teluk Kumbar. Banyak undi perkara undi Hawana yang paling berdebar. Jadi untuk anda yang berjuang, selamat bertanding dan gemakan pantun di segenap maya.